Berdasarkan kitab Tarikh Al-Khulafa karya Imam As-Suyuti dan Siyar A'lam An-Nubala karya Imam Al-Zahabi, Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang mengubah sistem pemerintahan hanya dalam 30 bulan. Ketika dilantik menjadi khalifah, hal pertama yang beliau lakukan adalah mengembalikan harta Baitul Mal yang pernah diambil oleh keluarga Umayyah secara tidak halal. Dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, Ibnu Kathir mencatatkan bahawa Umar memulangkan semua harta peribadinya dan mengarahkan keluarganya melakukan hal yang sama. Suatu malam, seperti diriwayatkan dalam Tartib Al-Madarik, isterinya Fatimah binti Abdul Malik mendapati Umar menangis dalam solatnya. Ketika ditanya sebabnya, Umar menjawab, "Aku memikirkan rakyatku yang miskin dan tertindas. Bagaimana aku akan mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah?" Imam Malik bin Anas meriwayatkan dalam Al-Muwatta, Umar pernah menulis surat kepada gabernornya, "Sesiapa yang menzalimi rakyat, maka aku akan membela rakyat terhadapnya meskipun itu adalah anakku sendiri." Ketika ajal menghampiri, seperti tercatat dalam Al-Aqd Al-Farid, Umar berwasiat, "Kafankan aku dengan kain yang biasa aku pakai. Aku malu pada Allah dengan kemewahan." Pemergiannya ditangisi oleh seluruh rakyat. Seorang tabi'in berkata, rakyat menangisi Umar seperti anak kecil menangisi ayahnya. Kisah Umar bin Abdul Aziz mengajarkan kita, kepimpinan sejati bermula dari takwa dan keadilan mesti ditegakkan tanpa memilih bulu. Jika anda rindu kepada pemimpin yang adil seperti Umar, subscribelah sebagai sokongan untuk kami terus menyebarkan kisah-kisah teladan sebenar.